Jangan spreadkan dia, jangan spreadkan dia. Nanti dengar, YB. Dengar dong cakap. Tapi jangan macam ni. Dengar, saya cakap. Masa tak boleh masuk. Tanah haram, kebun haram, tapi kerajaan pula disalahkan. Pelik kan? Bila rumah di kampung Sungai Baru kena roboh, DAP senyap. Tapi bila kebun durian haram kena tebang, terus jadi wira rakyat. Chow Yui Hui kata kerajaan Pahang zalim sebab tebang 200 pokok musangking di Raub. Tapi dia tak cerita yang kebun tu dekat tanah kerajaan dibuka tanpa kebenaran. Soalan kepada dia, kenapa DAP cuma bela golongan tertentu bila hasil juta-juta macam musangking terus turun padang konon nak bela rakyat? Tapi bila rakyat susah, hilang rumah, hilang tanah, tak ada pula yang buat bising. Ini bukan soal pekebun, ini soal prinsip. Tanah haram tetap haram. Kalau kita halalkan yang haram sebab simpati, negara ini lama-lama akan jadi milik siapa yang paling kuat drama. Fikir balik, siapa sebenarnya bela rakyat dan siapa yang main sentimen untuk dapatkan undi? Jangan biar emosi tutup fakta.